Oi agare gandamu. Peminat Gunpla sekalian, ayo berkumpul. So hari ni ada barang best untuk kaki Gunpla kat luar sana yang suka buat cat-cat dan main detailing tu. So kita ada acrylic marker daripada Doloha, termasuk dengan set metallic marker dia sekali. Sebagai pro builder Gunpla, dua-dua ni memang sangat-sangat aku recommend dan approve. Untuk yang ni ada 48 warna yang korang boleh guna, dan yang ni ada 24 warna. Pen ni akrilik dan semestinya waterproof. Mata dia guna brush type macam ni, memang sangat-sangat finest macam tu. Sebelum korang apply, korang kena shake dulu macam ni. Lepas shake, korang apply je kat tempat yang korang nak warnakan tu. Untuk warna metallic ni pun memang sangat-sangat cun. Jom aku demo. So dekat sini ada ganteng origin version. Ok, kita apply kat sini Nampak tak? Bagusnya pen ni, korang apply sekali pun dah cantik. Dia punya warna pun sekata dan tak berjalur-jalur bila kita apply. Kalau korang nak pastikan betul-betul kering ke tahap optimum, korang akan tunggu lebih kurang setengah jam ke 1 jam. Ok, ni hasil yang aku dah buat dekat High-Gok Custom ni. Dekat bahagian orange dan merah ni, semuanya aku gunakan marker daripada Doloha ni. Dekat bahagian kecil-kecil ni pun, kita gunakan marker Doloha ni saja untuk buat main detailing. Secara overall, aku memang sangat-sangat suka marker ni. Dekat Zakuto ni pun aku guna marker ni untuk dapatkan lebih efek. Orang cakap dekat main detailing tu dapat lebih cantik, guna je marker ni. So, korang boleh dapatkan dekat beg kuning untuk dapatkan Gunpla korang tu lebih cantik. Oh, jangan lupa follow IG dan juga YouTube channel aku mengenai Gunpla. So, ingat Gunpla, ingat Doloha. Terbaik.